tak ada Kak Juliana. Akak sebagai kakak kepada owner Umi Tom Yum ini akan bersama-sama dengan saya. Kita nak ajar cara buat Thai cheese tea sebab akak first time kan. Kita buat cara mudah. Kita akan guna dua bahan utama kita. Whipping cream kita dengan cheese foam powder. Okay, untuk buat cream dia sebenarnya senang je kalau kita nak buat Thai cheese tea. Tapi sukatan dia beza sikit. Bukanlah tak boleh nak guna cheese foam je. Bila kita guna whipping cream dengan cheese foam untuk buat Thai cheese tea, dia punya tekstur foam dia tu creamy lagi. Bagi dia lagi gebu, tak cair sangat. Whipping cream powder ni kita guna dalam 20 gram. Kita guna cheese foam kita sikit je. Tak nak guna banyak sangat sebab tak nak cheese dia terlalu kuat. Walaupun kita panggil dia Thai cheese tea, tapi kita nak balance rasa cheese dengan rasa lemak-lemak tu. Yang ni kita letak sikit je, 10 gram. Nak tahu macam ni cream akak tu jadi ke tak? Tengok. Okey dah? Dah? Rasa cheese dengan ni? Dia just nice. Air keladi dengan cheese ni okey Agam tak? Agam. Kalau jual ni okey tak? Okey. Terada. Ni peminat minuman cheese lah. Kalau Kak Juliana kata tadi. Peminat cheese. Kalau pergi mana-mana Thai ke mana, dia approve maksudnya okey lah tu kan? Betul tak?